Ini dia guys, apa pekolongan, pekolongan guys. Sudah 2 minggu angka letak dekat sini. Sampai dia punya daun-daun semua sudah gugur. Kemudian sayang pula. Rasanya macam dia hidup lagi nih. Jadi angka nak tanam dia lah guys. Macam dia boleh hidup lagi lah. Harap-harap dia boleh hidup lah, mungkin boleh diselamatkan lagi. Kita akan tanam dia dalam polybag guys. Kita akan tanam dia dalam polybag. Ini dia polybag dia guys. Kita gembur lebih kurang tanah yang ada nih. Kita gembur dia dulu guys. Oke, kita buka dulu dia punya ikatan guys. Plastik ni perlu dikeluarkan sahabat. Sebelum kita tanam, plastik ni dikeluarkan supaya akarnya mudah menjalar sahabat. Ranting ini telah diambil dari ranting yang pernah berbuah dan dari pokok yang pernah berbuah. Ini adalah sangat penting supaya pokok yang kita tanam ini dia cepat berbuah sahabat. Oke, kita masukkan dia ke dalam polybag. Kemudian kita isi dengan tanah yang telah digambut tadi, supaya dia tumbuh dengan subur. Yang ini angka boleh garanti sahabat. Selepas ditanam lebih kurang 6 bulan lah, dia sudah mula berbuah sahabat. Sekiranya anda was-was, anda boleh cuba sendiri di rumah guys. Anda boleh cuba sendiri di rumah. Oke, kita kasih mampat sedikit tanah yang kita isi nih, bagi dia mampat, supaya pokok yang kita tanam ini tidak sengit ataupun rebah lah. Begitulah sahabat. Oke, kita siram dia dengan air. Biar dia banjir, biar banjir pun tak apa sahabat. Bagi tanah dia betul-betul lembab, nanti dia akan kering sendiri juga. Oke, kita tambah dia sedikit lagi. Ini dia guys, kita pastilah dia boleh hidup ke tidak. Oke, kita siram dia lebih kurang. Oke, ini dia sahabat, hidup dia. Inilah keadaan selepas 13 hari ditanam, dan 13 hari sudah nih guys. Kira ada hidup lah ini.